layan movie pun sedap ni. Macam mana? Jom apa pula kau ni, Dek? Aduh, dua paruk lah. Alamak. Jom. Apalah kau ni? Podcast ini dibawakan khas oleh Pok Lepak Studio. Dan korang jangan lupa untuk follow kami di YouTube dan di Spotify. Dan jangan lupa juga untuk follow kami di sosmed kami yang lain. Link ada tersedia di bahagian description di bawah. Aku kan pergi site lah. Aku kan installer kan. Pergi site rumah customer lah. Rumah customer Rumah customer lah kan. Yelah, tu nak cakap apa, rumah makcik kau. Mestilah aku install kat rumah customer. Ini yang rumah tak siap pagi ni kan. Tengah renovate dia punya bersepah tu lain macam dengan berselerak apa, chilling, apa yang tak betul-betul. Kiranya kau memang pandang tengok benda-benda yang bersepah lah. Benci lah, bukan Benci lah. Aku benci betul lah kalau pergi site. Aduh. Tapi kan, benda ni Syah, kita cerita tentang apa tadi apa yang kita pantang tengok. Betul ke apa yang aku cuba sampaikan tu? Pantang tengok ni jenis tengok sakit mata, sakit jiwa tu lah. Bukan pantang tengok. Betul? Apa yang kita pantang nampak. Sama ada benda ni membuat kau triggered ke, ataupun apa benda lah, tak kisahlah kan. Macam kau sendirilah, apa yang kau pantang nampak? Kalau aku ni jenis, aku kan kerja installer perabot kan. Aku pantang nampak perabot lah. Tengok yang jenis pintu sengit. So maksudnya kau trigger dari segi dia punya cara pemasangan lah. Bukan cara pemasangan, maksudnya quality. Quality satu. Lepas tu aku tengok lah dia punya quality lah kan. Yalah, ada ataupun istilah panggil workmanship. Lepas tu tengok dia punya produk, apa kayu pakai. Aku tak boleh lah. Aku pantang nampak. Lepas tu pergi nak sentuh kan, nak tengok dalam-dalam ada apa. Tapi betul bro, maksudnya macam macam kita lah. Kita kerja dalam bahagian installer ataupun construction ni kan. Memang contoh macam aku lebih kepada ID kan. So kadang-kadang kau pergi mana-mana, kau pergi mall ke, kau pergi apa ke, mata kau akan first kau akan tengok dia punya benda yang macam aku, macam ID, aku akan tengok ID dia. Tengok cakap lah. Yelah, ni dia buat macam mana, ni dia pakai material apa. Walaupun niat kau, contoh kau masuk, katakan kau masuk Uniqlo lah. Aku pertama of course lah, kalau cakap kau masuk Uniqlo, kau nak beli barang lah, nak beli baju ke apa kan. Tapi mata aku tidak lah. Mata aku akan first aku tengok dia punya interior dia. Dan kedai dia cantik lah. Macam tu lebih kurang lah. So maksudnya kau memang pantang nampak benda-benda gitu lah. Ya, betul. Bagus tak kau rasa benda tu? Aku tak tahulah. Jadi kalau aku sendiri lah kan, rasa perasaan macam syok-syok sendiri ni. Sebab mungkin aku kerja macam ni satu. Mungkin ada sosok bijak macam tu lah. Sosok mentang-mentang lah tahu kan. Macam tu je lah aku rasa macam. Tapi tak adalah aku cakap orang. Aku pergi je lah, pergi tengok sendiri, tengok macam. Itulah aku nak tanya tu. Maksudnya contoh budak kau buat kerja tengah pasang, tengah buat kerja lah. So macam kalau kau pergi tengok, kau nampak salah, apa kau punya movement kau? Tengok, adakah kau maki dia, marah dia? Aku jenis jarang maki lah. Aku yelah, benda dah salah kan, tak boleh buat, aku tukar je lah. Itu contoh macam kerja tu kerja kau. Tapi contoh kau pergi tempat lain, katakan rumah aku lah, tiba-tiba kau tengok satu kabinet tu, pintu tu sengit atas. Apa perasaan kau? Ada apa yang boleh trigger kau? Macam yelah, macam alah, benda ni senang je. Boleh screw itu sikit, settle lah masalah Tapi itulah kebanyakan orang tak tahu kan.
Jadi benda tu ialah, bukan kata nak sok-sok bijak, tapi benda tu simple. Macam ada juga macam tengok dekat TikTok, mana tengok video macam dia macam video benda tu sepatutnya okey tapi dia buat tak okey. Kau faham tak? Macam potong kek, patutnya kau potong dah cantik, ujung kau pergi potong serong pula. Itu kalau aku tengok video macam itu, aku pun agak trigger ke. Aku rasa kau ni kalau aku dah ketepak sekali. Kalau aku benda tu tak ada, sebab dia just content kan, dia saja nak buat kita yelah, tapi kau rasa apa yang cuba disampaikan tu rasa juga nak buat apa je Indon tu masak apa kat DBM 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 tu salah satu tu itu salah satu lah. Tapi kita tahulah itu orang kata apa, semua tu atas fakta konten lah. Yelah. Kan nak membuatkan kita sakit hati lain pada lain. Katanya kan taklah menyakitkan hati tengok konten dia, tapi nak tengok lah. Tapi hasil last dia tu jadi jadi cuma dia banyak, contoh dia macam jalan tu lurus je, tapi kau nak pergi masuk simpang sini simpang sana, banyak main. So kalau macam aku ni pantang nampak, untuk aku lah personally, aku pantang nampak gadget lah. Gadget? Aku memang suka gadget gila. So masa kalau kata phone kan, smartphone lah, keluar baru je aku akan terus tengok review, tengok apa phone ni boleh, apa dia punya spek dia kan. So aku memang pantang gadget lah. Banyak lah aku ni pantang nampak. Antaranya macam gadget lah, lepas tu katakan movie baru kan. Itu aku gak tu pantang nampak. Aku memang terus pergi cinema, pergi pengawaian tengok. Tu aku salah satu tak suka banyak. Tapi tengok cerita jugalah. Review lah. Aku memang tengok cerita jugalah. Tak semualah. Tengok review. Cuma aku lebih kepada gadget lah. Gadget. Apa dia tadi? Kau dulu lah. Gadget kau. Kena pula gadget sekarang tak macam zaman dulu kan. Dulu kalau kata contoh dia keluar edisi 1, kau nak tunggu edisi 2 tu lambat ke kan. Kenalah dengan peredaran zaman tu kan waktu itu. Tapi sekarang ni katakan dia keluar version 1, berapa bulan akan keluar version 2. So tu macam agak frust tu aku macam waktu lah kan. Aku jadi macam nak beli barang ni, macam tak agak-agak lah, macam betul. Beli yang ni nanti kan keluar yang lain pula, turun pula harga dia. Memang sebab bagi aku sekarang macam katakan gadget lah, katakan smartphone, bagi aku dah tak ada yang macam dulu. Macam dulu kan kita ada macam yang ni ada harga nanti. So sekarang ni bagi aku tak ada satu pun smartphone yang bagi aku ada dia punya second value lah. Bagi aku tak ada. Walaupun collect ini macam mungkin ada lah yang macam ada value macam aku cakap tadi, yang mungkin kalau yang collab mungkin ada lah. Tapi dia punya spek dalam sama je. So macam sama macam kereta lah. Dulu, sekarang ni bukan kata smartphone je yang cepat, tapi kereta, motor, apa segala lah dah sekarang ni barang kan memang cepat gila. So tu antara yang membuat aku trigger ke macam macam aku cakap, aku beli ni kan nanti beberapa bulan depan keluar yang baru kan. Masalahnya aku patah nampak gadget-gadget ni. Itulah masalah dia tu. Aku pun sama lah, pantang nampak lah. Tapi selain pada yang kau pantang nampak benda-benda yang macam benda-benda kau buat lah, furniture, barang-barang ni kan, apa lagi yang kau rasa kau pantang lah? Macam dia tak semestinya yang membuat trigger untuk kau marah ataupun trigger untuk kau buat tak selesa. Mungkin benda yang kau minat. Macam aku tadi lah, tu kategori minat lah tu. Aku pantang nampak gadget, mesti nak tengok, check it out punya lah tu barang kan. Macam kelas ni ada tak yang lain? Pantang ni lah, tengok orang tak bagi signal. Itu pun antara yang kau ajar juga tu.
Aku nasib baik kalau aku bawa kereta motor kan. Aku punya fokus tu okey lagi lah. Banyak kali macam wah, terfokus lagi lah. Macam aku sebelum-sebelum ni kan, kalau pergi kerja kan aku naik kereta. So sekarang ni aku dah naik motor balik. So memang sebenarnya agak kekok lah. Hari pertama, hari kedua tu bila kau nak naik motor balik kan. Lepas tu kau pergi kerja pula, kau lalu highway besar. Aku memang takut waktu keadaan yang jalan tu jam lah. Jalan tu jam, kita kan motor kan lalu tengah. Benda yang paling aku takut itu lah. Macam aku cakap kan, yang orang macam ni yang tak bagi signal ni, aku suka takut. Aku baru tadi je. Baru tadi Kena dia balik. Sebab tak kena. Tu kan fokus sendiri. Kena pula. Aku paling benci apa tau. Kena pula aku memang dalam mood berhati-hati. Tapi yang ada 2, 3, 4 motor kat belakang kau ni, yang jenis nak cepat, aku tak tahu lah. Dia orang punya tahap keberanian tu aku tak tahu dia tinggi mana. Laju mat. Kau bayangkan dah lah laju. Lepas tu kalau kereta tu keluar dia punya dagu sikit tak ke melayang kau tu. Tu aku betul fokus lah tengok gerak-geri kereta, gerak-geri motor. Aku dah boleh perhati. Aku perhati betul-betul macam kereta ni ada masalah. Gerak-geri dia ada masalah. Aku slow sikit. Aku boleh, tak adalah macam ada kelebihan sikit kat sini. Tetapi aku boleh rasa hati aku ni macam kereta ni problem, motor ni problem. Aku tak boleh laju. Macam tu lah. Macam kalau nak potong kena standby macam kosong dulu, baru potong. Gerak hati aku ada. Aku boleh baca juga. Tak adalah macam kau lah. Aku sebab kadang-kadang bagi aku jalan ni kau tak boleh nak bagi aku tak boleh nak baca lah. Tak boleh nak predict lah. Kadang-kadang kau nampak kereta tu dah selesa kat depan tu macam tak ada apa masalah kan. Jadi rupanya dia punca daripada kereta yang banyak-banyak masalah yang cuba nak masuk. Tapi dah nampak kereta tak jadi, kita ke depan yang tak nampak yang tak ada masalah tu tiba-tiba masuk. Itu paling siutnya. Aku selalu banyak kali predict ni. Dah agak dah cakap dah. Sebenarnya aku tak laju lah. Boleh. Terutama mak-mak kan. Ya. Apa-apa kan tu naik motor kan. Hati-hati lah. Macam aku setengah orang akan tekan horn kan. Macam kalau lalu kat jam kita lalu tengah tu, kebanyakan orang akan tekan horn bagi peringatan kan. Macam aku tak tekan horn lah. Aku just bagi high beam lah. Tekan high beam kan. So dia kan ada side mirror kan. High beam tu nampak lah. Sebab kadang-kadang macam ni tak pakai. Kau pernah terfikir kadang-kadang kalau kau bagi horn dia apa kan, ada setengah orang dia akan bila dengar horn dia lagi gabrau. Macam aku lah. Kau faham tak? So kita tak boleh nak predict semua orang boleh guna cara yang sama. Kadang-kadang contoh lah, dia tak ada masalah tapi bila dia dengar horn lagi dia nervous kan. Sebab tu aku bagi high beam bagi high beam. Tapi bagi high beam pun kalau kata dia masuk tak tengok side mirror sama jugalah kan. Itulah dia. Aku jenis tak tekan horn lah. Tak tahu kenapa dah nak tepu pun tak tekan lagi. Aku kalau dah dekat baru aku tekan. Aku pun tak tekan macam tadi kan. Memang sikit lagi. Bukan dah dekat lah. Maksud aku kalau aku dah dekat, kereta tu tiba-tiba nak keluar, baru aku tekan. Kalau akan aku cakap tadi ada setengah orang yang laju lepas tu tekan horn kan supaya orang tak masuk. Aku tak aku macam jalan tiba-tiba kereta tu nak keluar je baru aku tekan horn. Kalau aku tu pun aku tak tekan. Tak tekan memang pasrah betul ni memang. Kalau melanggar kalau tengok mood kan. Kalau tak aku bagi tak bagi memang kita kena memang. Tapi selalunya memang kena bagi pun. Dia besar kot. Dia bagi tak pun tengok macam busy aku macam tu lah. Masuk horn aku ni macam tak passion. Cabut buang lah horn dia. Jenis suka lagi suka macam tu lah kereta kan. Pergi suka tepi tingkat dia. Wah Caca. Aku lebih suka macam tu. Tak tahu kenapa. Itu pun aku buat agak tu. Caca bagi tunjuk marah sikit kan. Padahal dia kat dalam tu tak dengar apa pun. Motor kau bukan motor skobat nak dengar bunyi kuat-kuat tu. Bukan itu. Tak tukar pun standard. Tapi tu lah, biar je lah aku lah. Kalau aku buat Azhar aku dah puas lah. Tak payah tekan horn. Aku jenis suka macam tu.
So pergi tepi-tepi, orang tak bagi jalan kan, sepik bagi jalan. Aku macam tu, tak cakap banyak. Jadi kita nak pergi ke topik yang seterusnya. Daripada episod kali ni kita buat 2 topik lah. Topik ni ada disajaskan lah oleh seseorang. Topik dia adalah kalau aku jadi. Kalau aku jadi, kau dah jadi apa dan kenapa? Kau nak jadi macam mana? Superhero ke? Jadi Contoh macam aku lah. Kalau aku mula dulu kan, kalau aku nak jadi seorang seperti Kevin Feige. Kenal Kevin Feige? Kevin Feige ni seorang dia seorang leader ataupun ketua untuk MCU, Marvel Cinematic Universe. So Kevin Feige ni seorang pengarah, producer semua lah. So aku memang nak jadi macam dia. Sebab Malaysia ni banyak je sebenarnya peluang untuk ada dia punya universe superhero dia tersendiri. Tahu cakap ada karakter dia. So baru-baru ni Malaysia digemparkan lah dengan satu projek oleh Astro Shaw yang diorang nak buat satu universe dipanggil sebagai Keluang Man Universe. So Keluang Man ni bukan dalam Keluang Man Universe, bukan semata-mata Keluang Man saja. Adalah karakter-karakter yang lain. Macam banyaklah, ada beberapa karakter superhero yang dikembangkan. Sebab macam Indonesia dia dah jalan dulu dah benda ni. Siapa pengarah dia, ketua dia tu yang selalu buat filem horror tu? Joko Anwar. Cerita apa dia buat? Joko Anwar dia dah mulakan macam nak buat macam Marvel lah, tapi versi Indonesia. Dia tak silap aku nama dia Gatot Kaca tu. Yes, Gatot Kaca tu pembuka lah tu. Nama universe dia Jagat Langit apa benda lah, lebih kurang macam tu lah. So tapi aku dengar cerita tu pun macam terbekalai kat tu projek tu. Sebab Gatot Kaca tu personally aku tengok okey je. Tapi sampai ke Sri Asih agak kurang sikit bagi aku lah. Sri Asih ni dia nak macam, kalau versi barat ni dekat DC tu macam Wonder Woman tu. Tapi dekat Indonesia tu versi dia Sri Asih lah. So macam tu cakap, kalau aku nak jadi macam tu lah. Jadi macam Kevin Feige ataupun Joko Anwar. Aku akan direct satu, nak jadi director buat satu Malaysia punya universe punya superhero kan. Kita banyak. Siapa? Banyak. Kau pernah dengar tak? Cicak ni. Itu yang kita dah, yang secara umumnya lah tahu. Cicak Man kan. Apa salahnya? Kau fikirkan kau fikir Spiderman tu laba-laba aje. Laba-laba okey lah. Itu Spiderman lah, laba-laba okey lah. Itulah maksudnya, kita ni dah di vanish oleh barat. Barat okey pula. Bila kau pergi Malaysia Cicak Man, kau rasa tak okey pula. Kau faham tak? So macam tu lah. Macam ambil lah apa Lang ke. Macam Cicak Man, Keluang Man tu secara umumnya dah kira popular lah tu. Tapi banyak je karakter. Kita pun Malaysia dulu-dulu zaman 2090-an ada je komik-komik kita. Kau pernah dengar Captain Malaysia? Ya, pernah dengar Captain mereka. Nampak? Kita pun ada versi kita, tapi memang tak dinafikan. Secara originality dia memang Captain America dulu lah. So memang Malaysia ni ada banyak karakter, tapi kebanyakannya kita parody daripada watak-watak yang lain lah. Tapi as long as ada je, kan? Ada je. Ada. Macam tadi lah, kalau katakan Keluang Man, Cicak Man, Captain Malaysia tu pun boleh juga tu kalau jadikan movie. Cuma mungkin dia akan jadi satu dilema, sebab di dalam dunia kita sekarang ni, kita dah, di kepala otak kita ni, kita dah tahu dah watak Captain Malaysia tu. Actually sebelum tu aku dah beritahu, Captain Malaysia ni dia punya karakter tu macam Superman. Dia macam Superman. Dia memang macam Superman. Cuma dia logo Malaysia kat sini kan. So maksud aku dilema dia bila kita buat, of course lah orang akan cakap ni macam Keluang Man pun Gen sekarang ni, Gen apa? Gen X Gen apa dah sekarang? Tak tahu lah. Gen yang awal sekarang ni lah pun dah banyak bunyi cakap kenapa Keluang Man ni macam Batman. Dia tak tahu kenapa Keluang Man ni kostum dia macam gitu. Itulah.
Apatah lagi nanti kalau orang buat Captain Malaysia tu, mestinya keluar ni? akan keluar tahun ni. Tahun ni tapi tak tahu Tahun ni Lepas raya mungkin. Aku tak ingat lah tarikh dia bila. Tapi akan keluar lah. Dah siap lah. Memang ada lah Keluang Man. Aku tunggu satu Ejali. Ejali so macam Ejali tu kan, pun mampu untuk buat satu universe dia sendiri. Macam Bobo kan dah ada. Bobo Boy dengan apa yang ayah dia tu, Megamato. Tu antara usaha-usaha diorang lah tu. Sebab sekarang ni memang famous dengan universe tau. Untuk kita pada universe tu dia mampu besar lah kan. Dia banyak benda kat arah cerita lagi kan. Betul. Macam Keluang Man baru-baru ni aku tengok ada je orang cuba untuk canon kan. Maksudnya Cicak Man boleh bawa masuk dalam universe Keluang Man ni. Tapi sebenarnya susah sebab Cicak Man tu bukan dia. Cicak Man ni dia ada IP dia, di mana Cicak Man ni di bawah studio lain, KRU. Susah lah. Mungkin boleh atas budi bicara, tak tahu lah kan. Tapi itu lah banyak-banyak. So kalau tanya aku, kalau aku nak jadi apa, aku nak jadi seorang pengarah macam Kevin Feige untuk direct movie superhero versi Malaysia punya ni. Macam tu. Sebab kita mampu buat. Tak kisahlah. Contoh kalau aku cakap Badang pun boleh buat. Banyak. Kita banyak macam tapi Badang tu lah makan muntah. Itu kisah dongengnya macam gitulah. Tapi yang versi yang satu lagi tu aku tak nak sebut lah kan. Versi tu, versi yang terjat laris tu. Itu antara yang maaf cakap lah, sampah punya lah. kau tengok Aku tak tengok. Aku tak tengok. Tapi memang dah tahu dah. Memang sampah lah. Dah dia pakai itu aku dah tahu dah. Kan banyak Badang. Kita pun boleh guna macam mungkin kita boleh pakai hantuah. Macam Mak Kilau tu pun boleh je kita kategorikan. Mak Kilau pun dia ada mujizat dia. Tu pun kira kekuatan untuk dia. Superhero ni tak semestinya kau tiba-tiba boleh pergi planet ke apa kan. So kita macam tu lah. Banyak je. Malaysia ni banyak juga. So macam kau Alip, apa kalau kau nak jadi, kau nak jadi apa dan kenapa? Okey, aku nak jadi apa? Seorang yang ceria. Tak ingatlah, bagi satu. Mesti kau ada kadang-kadang cita-cita kau. Kan cita-cita macam angan-angan kau. Kau nak jadi apa? Seorang apa? Jadi engineer ke? Jadi menteri ke? Aku sebenarnya kalau boleh lah kan, kalau boleh jadi aku nak jadi atlet sebenarnya. Atlet Aku suka bersukan. Alhamdulillah. Tapi yelah macam tu lah. Aku suka bersukan dengan kawan-kawan. Banyaklah sukan aku suka, walaupun tak power kan. Tapi ini kalau jadi kan. So kalau kau jadi seorang atlet, apa kau punya mission? Apa yang kau nak main lah. Atlet ni banyak. Itu lah. Atlet sukan. Sepak takraw tak boleh terjauh. Tak boleh terjauh Sebab kan apa? Asia je kan. Asia saja kan. Berenang. Episod apa tu? Pakai baju tu kan. Tak ada aku. Laki, kalau laki pakai yang macam seluar kan. Takkan laki yang pakai spender je. Aku jangan tengok lah. Betul lah spender. Takkan dia nak pakai macam sumin terang perempuan tu tak kan. Jenuh tengok buah kat situ. Berenang bukan tak pun. Aku Muay Thai kot. Muay Thai pun Muay Thai kalau luar deh. One championship. One championship Kira jauh lah kan. Tu Muay Thai. Itu bukan. Tengok gaduh lebih kurang. Aku terus terang lah, aku tak ambil tahu sangat tentang One Championship ni. Tapi tak tahulah, atas pengetahuan aku mungkin macam tak kisahlah background kau apa. Maksudnya katakan kau background kau Smackdown ke, background kau silat ke, background kau Muay Thai ke, ending kau lawan dalam tu. Itu atas pengetahuan aku lah. Tapi tak tahu betul tak betul. Betul ke aku rasa? Betul lah. Kan banyak One tu satu. Lepas tu lagi apa ni? Yang si Selos tu pun buat dia punya sendiri juga. Beyond lah. Beyond lah. Banyak. Lagi satu lagi apa lah?
Yang mana? Yang Malaysia punya? Bukan. Kalau tu One tu je lah aku rasa yang paling besar pun. Yang tu lah. Yang tu dapat Inggeris apa semua. Yang tu dah apa? Itu pun bagi aku kategori yang aku rasa okey, sebab aku ni antara orang yang benci tengok Smackdown. WWE aku bukan benci lah, maksudnya tak apa sedap pula dengar kan. Aku tak apa gemar lah. Dulu kecil-kecil aku suka sebab aku rasa dia real. Itulah. Dia dulu budak-budak tu suka tu tengok WWE. Bila dah besar apa benda yang kita tengok dulu. Itulah. Aku tahu itu pun tak adalah, bukan kata sekarang aku tahu, maksudnya pada kita zaman sekolah umur berapa lah. Aku tahu pada pakcik aku lah. Aku tanya, ini godo-godo ni betul ke tak betul? Ini semua berlakon ni. So kau bayangkan lah, aku yang tahu benda tu cuma acting, dan aku rasa macam propa lebih lah. Tapi macam mana orang yang dah tahu tapi minat juga. Kau bayang tak apa motif kau tengok sebenarnya? Dia lain bila kau tengok macam One tu kan. One tu kadang sampai pecah sana pecah sini. Itu bagi aku real lah. Kayaknya one by one tu sedap lah tengok. So macam apa komen kau tentang WWE ni? Dah lah kau tahu benda tu berlakon, lepas tu kau suka. Aku rasa mungkin orang tu mungkin suka tengok dia punya drama. Aku rasa drama WWE ni sebab WWE ni setahu aku dia macam kau tengok siapa yang menang musim ni, siapa yang kalah musim ni. Yang aku dengar lah, ada yang cakap itu pun sebenarnya dah diaturkan juga. Sebab tu aku cakap tadi tu drama WWE ni dia ada plot dia kan. Dia dah tulis apa semua lah. Tak mungkin lah ada delay macam ni. Okay, musim ni kau musim ni Royal Rumble kau menang pula, macam tu lebih kurang. Tapi aku personally memang start aku tahu benda tu bukan real, benda tu tak real, memang aku tak suka tengok lah. Aku dulu pun aku suka tengok Rey Mysterio sebab dia suka melompat situ. Aku suka yang lincah-lincah macam tu kan. Melompat ke tali tu, ke tali ni. Dia tu dia sama dengan 619 tu. 619 lain tak tahu tu orang ke nama skill lah tu, aku pun lupa lah. Tapi dulu aku suka ni lah, apa, siapa yang gali kubur, ada taker gali kubur tu. Dia kan famous dengan yang gali kubur. Sampai aku ingat lagi lah dulu ni tak tahu ni cerita-cerita dulu lah. Aku cakap dia sebenarnya masa sekolah dulu, masa sekolah kau tahu dia sebenarnya dah mati ke tau. Kau dia ada roh kan. Itu dia dah mati sebenarnya, dia hidup balik lawan. Macam tapi itu lah cerita-cerita bodoh lah tu semua. Dia taker nak masuk dengan berasap, lampu tutup. Aku fikir dulu budak dulu kan, power dulu ada kuasa apa dia nak masuk lampu tutup aku tiba-tiba dekat atas. Dia famous dengan bunyi yang tu maksudnya dia masuk lah tu. Aku dia ni ada black magic kan. Ada sihir tu. Lakon je. Tapi kenalah dengan umur kita, kena kencing macam itu kan. So lagi satu aku rasa selain pada Undertaker tu, aku rasa John Cena lah kot. John Cena, aku adalah beberapa nama yang aku sempat ingat, macam Undertaker, John Cena, lepas tu Rey Mysterio, lepas tu Kane. Adalah nama-nama yang aku sempat ingat. Macam The Rock tu zaman-zaman bukan zaman aku dah tu aku rasa. Dia kembali balik ke WWE pun masa tu zaman dah aku dah tak tengok kot. Dah tahu lah. So aku kenal The Rock ni pun sebenarnya dekat dalam filem. Tengok siapa The Rock ni? Dia WWE. Okay. Aku tengok aku pernah tengok kat mana. WWE. Sebab banyak kat talent-talent WWE di berlakon kan. Okey lah, kita merge balik dengan kita punya tajuk topik kita. Kalau aku jadi kan, contoh macam tu. So aku bagi kau pilihan, sama ada sekarang ni kiranya kau ni antara orang yang mahal lah. Aku nak ada dua offer kau. Aku dengan kawan aku akan offer kau untuk masuk One Championship, dan aku akan offer kau masuk ke WWE. Mana yang kau akan pergi? Dan kau nak jadi yang mana? Kau nak jadi
player one ataupun jadi player WWE? Tengok bayaran lah. Tengok bayaran lah. Tapi kalau kita ikut fakta, kau rasa ini kita pun tak tahu. Tapi kau rasa lah, rasa-rasa mana yang lagi mahal? Matchmaking kot. Ya. Ya, sebab benda tu real. Orang ramai tengok, mestilah dia punya saham naik. Okey lah, katakan member aku offer kau lagi mahal, so kau akan ambil WWE. Utang tu berlakon tak sakit, bayaran banyak. Kita hidup ni pilihan terfikir kita sendiri. So itulah aku cakap tu, macam maksud aku apa macam keberanian orang yang join One Championship memang One Championship kan nama dia? Takut kita salah dari tadi. Ya, nama dia One Championship lah kan. So apa kau rasa kan? Kalau aku tak sanggup lah. Kalau diberi pilihan lah, aku akan masuk WWE juga lah. Walaupun kita dah tahu benda tu menyakitkan, tak real. Dia WWE ni pun ada je benda yang sakit juga. Tapi tak adalah macam core dekat One tu kan. Dulu pun aku pernah tengok yang paling core kalau WWE tu yang potong rambut tu lah, yang tiba-tiba pergi cukur kepala pula kan. Aku tengok yang balik kursi tu, yang ambil kursi bawah kan. Ketuk tu kira keras tu. Tapi apa bengkok sebenci. Lepas tu yang paling famous lah, aku rasa paling famous, yang paling aku tunggu masa aku kecil tu tengok WWE, aku tunggu bila player nak kena campak dekat meja judge tu. Lepas tu judge buat terkejut pula. Pegel lah lu, kau dah tahu dah dia akan buat macam tu. Show speed kan. Show speed. Dia pakai baju botol prime tu Masa tu dia jumpa siapa kat situ The Rock bukan? Siapa tu dia jumpa kan? Lupa dah. Itu pun okey lah tu. Baju kostum tu pun tebal lah tu. Ya, tapi sakit ke kan mungkin lah first time dia kan. Itulah One Championship lah. Dia kecakap tadi kan, sanggup ke tak tu kan. Bagi aku memang true fighter lah. Dia punya hobi memang. Kau minat orang kan lain. Minat orang yang suka sakit itu. Yang Malaysia punya siapa? Yang Jojo. Tapi dia sampai one Dia memang one ke dia baru masuk? Memang dia ada kontrak baru masuk ke dah lama? Tak tahu lah. Tak ambil tahu tapi lama dah. Setahun 2 tahun. Tak tahu berapa lama lah. Smackdown pun ada yang nak masuk tu, yang Melayu tu, brother tu. Soal tu apa nama dia? Lupa lupa. Suka tapi dia dah dengar dia pakai tanjak. Suka pakai tanjak tu kan. Bawa image Malaysia. Bagus jugalah bagi aku. Okey lah, at least ada WWE star punya dari Malaysia kan. Tapi kau rasa kan orang-orang luar sana dah kenal ke Malaysia apa? Dari segi apa? Banyak filem ke, muzik ke, pelancongan ke. Kau tahu tak Malaysia ni wujud ke tak sebenarnya? Cerita-cerita majoriti lah. Ada je banyak tak kenal. Aku cakap jujur orang lebih kenal Singapura dan Indonesia. To be honest lah. Ini atas apa yang aku tengok dekat YouTube ke, mana-mana kan. Kat IG ke, TikTok ke. Kalau orang tanya, randomly tanya, tunjuk bendera kita pun banyak orang luar tak kenal. So tu aku cakap, yang lebih terkenal kalau negara jiran kita tu, bukan, maksud aku antara 3 ni lah. Memang Indonesia dan Singapura yang paling orang kenal lah. Malaysia macam, masa Thailand pun dah ada sinonim dia dengan Thailand tu aku tak masukkan sangat sebab aku cerita ni maksudnya seantero Melayu ni lah. Kemaluan lah. Kemelayuan itu. Sebab Singapura pun ada Melayu, Indonesia pun ada Melayu kan. Sebab apa, aku tengok filem-filem kan, macam apa, Thailand ni cakap kalau kau nak pergi ubahkan jantina apa, kau pergi Thailand ni. Thailand tu Thailand ni dia terkenal dengan ganja, ladyboy, transgender. Memang benda yang kata kalau dunia ni tak boleh, kalau negara tu boleh, memang kata kenal lah. Kan? Ya. Tengok banyak-banyak filem kan, tengok filem Inggeris ke apa. Semua dia cakap macam tu. Thailand dia hebat kat, ramai kat orang kenal. Betul. Tapi dengan sisi macam ni, sisi gelap.